Video kali ini saya nak tunjukkan macam mana cara untuk kita buat tepung pelita viral menggunakan Thermomix. Jom kita buat. Mula-mula masukkan daun pandan yang dipotong. Kemudian masukkan air. Tutup dan kisar selama 30 saat, speed 10. Dah siap? Scrape daun guna spatula. Kemudian tapis jus pandan menggunakan penapis. Elok je kan? Masukkan jus pandan. Kemudian masukkan tepung beras. Masukkan gula. Masukkan garam. Masukkan air dan sedikit pewarna hijau. Tak nak letak pun tak apa ya. Tutup dan masak selama 10 minit suhu 100, speed 4.5. Dah siap? Elok je kan? Anda boleh tuang terus ke dalam bekas. Saya tuangkan ke dalam jug dahulu supaya mudah untuk tuang ke dalam bekas. Sediakan bekas dan tuang adunan lapisan hijau ketika masih panas untuk elakkan berketul. Dah siap? Basuh mixing bowl dan masukkan tepung beras. Kemudian masukkan santan. Masukkan air. Masukkan garam. Tutup dan masak selama 10 minit suhu 100, speed 4.5. Dah siap. Scrape daun guna spatula. Anda boleh tuang terus ke dalam bekas atau ke dalam jug. Mana-mana cara pun boleh. Tuangkan adunan lapisan putih ini ketika masih panas untuk elakkan pekat dan berketul. Mudah kan? Tunggu sehingga sejuk, barulah tutup dan letak dalam peti. Sedia untuk dihidangkan. Rasa tepung pelita ni memang sangat sedap dan jimat bila kita buat sendiri. Ini pula tepung pelita yang dikeluarkan dari peti. Elok je kan? Selamat mencuba. Bye.